kereta PHEV, kereta EV. Bagaimana pilih? Sila tengok video ini. Okey, sekarang saya bagi korang tahu PHEV kan dengan EV apa beza? Kerana banyak orang kan dia tak tahu nak bagaimana pilih. Kerana kedua-dua ini adalah sekarang market trending. You tahu lah minyak sudah mahal mah. So sekarang banyak orang akan pilih ke arah PHEV atau EV. Sekarang kan saya bagi korang angkat satu rujukan Proton eMAS 7 kerana dia ada PHEV dan EV. So saya bagi korang tahu apa beza mereka. Jom. Kak nak tanya eMAS 7 kan dia ada dua jenis. Satu adalah battery EV kan, satu adalah PHEV. Beza kedua-dua ini harga berapa beza? Okey, kalau kita compare premium to premium, eMAS 7 EV dengan eMAS 7 PHEV perbezaannya hanya RM4,000 sahaja. RM4,000. Okey. Dan kalau macam ni banyak orang pilih PHEV lah. Tak juga, sebab kalau kita comparekan maintenance, untuk EV lebih jimat dari segi cost maintenance kalau kita compare dengan PHEV. Sebab PHEV kita mesti kena maintain engine punya servicing. Ya juga, kerana PHEV dia ada engine dan ada battery kan. Kedua-dua pun ada maintenance lah. Kalau untuk EV hanya battery saja, betul tak? Betul. Okey, kita jangkakan let's say kita cakap PHEV kan dalam 5 tahun agak-agak maintenance fees dekat berapa? Kalau PHEV, kalau kita compare 8 tahun punya cost service Okey, 8 tahun. Okay. Kalau 8 tahun total cost dia dalam RM8,000. 8,000 dalam 8 tahun lah. Kalau untuk EV? Kalau untuk EV, kalau kita comparekan 5 tahun punya cost service baru RM1,578 sahaja. 5 tahun, 1,000 lebih. Betul. So korang boleh fikirkan beza mereka kan dia maintenance fees pun tak sama. Okey, selepas itu saya nak tanya lah, kalau kita tekan Malaysia lah, kalau EV kereta kan eMAS 7, EV type EV cukup guna tak? Sebenarnya sangat cukup. Untuk premium dia boleh jalan 410 km. Sangat sampai kalau kita pergi outstation boleh sampai Penang. Kalau kita gunakan untuk pergi balik kerja saja, selalunya customer akan charge 2 minggu sekali. Oh, 2 minggu sekali ya? Oh, kalau 400 lebih cukup kan. Biasa kalau kita nak pergi jauh sikit pun cukup lah. Kerana dekat Malaysia kan, you tak akan dekat Johor sekali sehari you sampai Alor-Setar. Tak mungkin ya. So korang mesti separate 2 kali mah. So separate 2 kali kan 400 memang cukup lah. Faham? Then kamu boleh charge untuk next day continue jalan lagi. So I rasa kan EV kereta pun so cukup guna. Kalau orang ada itu teknik susah nak dapatkan EV, you baru pilihkan itu PHEV lah. Faham? Kerana size, harga I rasa pun lebih kurang kan, betul tak? Beza beberapa saja, itu pun dari segi size boot saja. Dari segi dalam sama saja. Sama kan? Tengok dalam sama, hanya boot beza sikit saja. I rasa berapa sana I rasa tak effect apa-apa lah. So, thank you Kak bagi kami opinions yang baik. Kalau korang kan tak tahu nak bagaimana pilih EV atau PHEV for this EV eMAS 7, korang sendiri boleh buat review balik ini video. Saya ada bagi korang kan cadangan dan Kak pun ada bagi dia professional punya cadangan. So, korang boleh angkat ini reference lah. Selepas korang baru buat decision nak pilihkan eMAS 7, PHEV atau EV. Okay, so jangan lupa follow saya, like dengan share.